Tak semua orang pandai buat video konten dan tak semua orang yakin bila bercakap depan kamera. Seriously, ramai sangat yang ada masalah ni. Kadang-kadang buatkan kita rasa give up nak buat video. Lebih-lebih lagi bila tengok konten orang lain. Tapi sebenarnya, masalah ni bukan sebab awak tak bagus. Cuma kita belum jumpa dengan cara yang sesuai dengan diri kita sendiri. Cuba cari jalan macam mana nak atasi masalah kita tu. Tak pandai bercakap depan kamera, kita buat konten tanpa tunjuk muka. Video ni pun yang hasilkan dengan AI, tapi suara dan karakter yang sendiri. Senang je nak buat. InsyaAllah siapa yang dah ada dalam tim Yan, kita belajar step by step ya. Yang request nak jumpa depan-depan tu, kita akan setkan. Kalau korang pun nak buat bisnes tapi tak tahu nak buat konten, tak berani nak bercakap depan kamera, komen nak tahu di ruangan komen. Kita akan reveal dalam next video.